Hai, kembali lagi dalam vlog podcast aku. Nama aku Awis. Kembali lagi dalam channel Sazawi. So, aku dah lama tak buat podcast macam ni. So, aku hari ni dah hari yang ke berapa raya dah, aku pun lupa. Sebab aku macam tak kisah sangat pasal raya ni. Sebab macam mana kalau dulu masa kecil aku rasa best kalau raya. Tapi dah besar ni, dia rasa macam tiba-tiba dah raya, tiba-tiba dah hari ke-15 raya, tiba-tiba dah habis raya. Itulah, dewasa ni agak bosan sebenarnya. Tapi nak buat macam mana, kita semua membesar kan. So itu je. Itulah yang kita kena hadap bila kita meningkat dewasa. So hari ni aku nak bercakap pasal kebahagiaan orang. Sebab aku lately ni nampak kawan-kawan aku semua dah macam berjaya. Dia tak adalah macam berjaya sangat-sangat kan, tapi like macam dah kahwin, dah ada anak, dah ada aset, dah ada harta, dah ada macam-macam lah. And sebelum ni aku rasa yang tak perlu pun kita pandang semua tu kan. Tak perlu pun kita compare diri kita dengan orang lain. Aku macam pelik juga sebelum ni ramai yang compare diri dia dengan orang lain. Maksudnya dia nampak orang lain berjaya, dia nampak orang lain ada tu, ada ni. Lepas tu kita start compare. Aku mula-mula macam rasa asal nak kena compare kan. Kita hidup je lah dengan cara hidup kita. Tapi lately ni tiba-tiba aku rasa aku macam termakan dengan kata-kata aku lah. Macam aku pandang kawan-kawan aku yang dah step ahead, dah step forward kan. Dah kahwin, dah macam-macam lah pencapaian yang diorang dapat kan. And aku belum dapat apa yang diorang dapat. And aku start compare lah. Aku pun pelik kenapa aku jadi macam ni. Sebab sebelum ni aku rasa tak payah compare kan. Kita jalan terus lah. Kita jalan je lah dengan hidup kita ni. Tapi lately ni tiba-tiba aku rasa macam tu lah. And aku tak nak terbawa-bawa dengan perasaan ni. Sebab benda ni sebenarnya tak bagus lah. Kita compare diri kita dengan orang lain kan. And betul lah orang cakap yang kita tak payahlah nak tengok sangat, nak percaya sangat dengan hidup orang lain yang berada di sosial media. Faham tak? Sebab orang share benda-benda yang best je. Yang benda-benda tak best, dia orang tak share kan. So that's why lah kita tak perlu nak terlalu obses dengan sosial media ni. Tapi itu sosial media. Itu cerita sosial media. Tapi aku ni cerita macam kawan sendiri lah. Kawan yang yelah dah membesar sama-sama kan. Tapi diorang semua dah step ahead, dah step forward. Itulah yang aku rasa sekarang ni. Tapi aku tak boleh nak terbawa-bawa dengan perasaan ni. Sebab benda ni, ini lebih kepada hasutan syaitan dia sebenarnya. Sebab yelah, syaitan nak kita sedih, nak kita nak kita tenggelam dalam suasana yang kemurungan. Betul tak? Sebab itulah kita tak boleh terlalu obses memandang kejayaan orang kan. Tapi itulah, aku just nak cerita yang hari ni tiba-tiba aku terasa benda tu. And aku rasa tak boleh terbawa-bawa lah dengan perasaan yang macam ni. And aku harap pun korang macam tu juga lah. Jangan ikut aku. Sebab aku tak nak lah video ni jadi tempat meluah perasaan pula kan. Tempat membawa-bawa perasaan yang tak bagus. Itu aku tak nak lah. Tapi tu lah, dalam video ni aku just nak share yang aku dah menghadapi perasaan tu. Tapi aku nak sampaikan bahawa yang kita tak boleh lah ada perasaan tu.
jadikan perasaan tu sebagai tempat lonjakan kita untuk berjaya. Macam kita dah tengok kawan kita dah ada rumah ke, dah ada kereta kan. Kita jadikan benda tu macam pembakar semangat supaya kita boleh beli rumah, boleh beli kereta. Macam tu lah. And aku dah lama tak buat podcast macam ni. Aku rasa macam alahai, sayangnya kan, aku sebelum ni aku asyik macam bertangguh-tangguh. Itulah yang benda yang tak bagus bertangguh ni. Dia akan membuat progression hidup kita ni akan sama ada stagnan ataupun semakin down. Sebelum ni aku dah buat vlog podcast macam ni dekat channel personal aku. And then bila aku rasa macam nak switch to music, and then tiba-tiba aku stop. And nak buat music tu pun perlukan masa. And ya, lama-lama dia drag masa. Lepas tu dia bertangguh kerja. Tak bagus lah. So aku rasa aku nak sambung buat vlog podcast macam ni dekat channel Sazawi ni. Sebab aku rasa aku perlu menaik tarafkan aku punya percakapan, aku punya communication skills. Sebab aku ni ni lagi satu nak cerita. Ni kan raya kan. Mungkin semua orang raya adalah raya yang best untuk diorang, tapi aku macam tak. Aku lebih kepada, tak baik nak cakap tak kan, tapi aku lebih kepada, aku ni introvert. And aku jadi overwhelmed gila bila ramai-ramai orang. Orang introvert memang faham lah pasal benda ni. Tapi kita tak baik lah nak cakap yang kita tak suka dengan suasana tu kan. Sebab kita sebagai manusia, kita kena bersosial. Lagi-lagi dengan saudara mara, dengan bapak saudara, mak saudara kan. Tapi untuk aku, dia rasa macam ya Allah beratnya. Dia rasa kena paksa lah. And aku tak cakap aku tak suka. Aku sebenarnya tak tahu lah, benda tu, perasaan tu datang secara natural. Aku tak boleh halang. Sebab aku ni memang dah dilahirkan sebagai seorang yang pemalu. Tak suka bising-bising, tak suka buat lawak bising, tak suka gelak bising-bising, tak suka ramai orang, tak suka cakap dengan ramai orang. Aku suka cakap dengan orang yang aku nak je. Aku dibesarkan dengan suasana yang macam tu. Bukanlah dibesarkan, maksudnya sepanjang aku kecil, aku macam tu. Aku akan lepak dengan orang yang aku nak je. Aku akan lepak dengan orang yang sangat-sangatlah pendiam, sangat-sangatlah tak banyak cakap. Dengan orang tu lah yang aku akan lepak. And bila dah dewasa ni, kau tak boleh memilih. Kalau kau kecil lagi, kalau aku kecil lagi, aku boleh memilih. Aku nak cakap, aku nak duduk dengan orang ni ke, aku tak nak bergaul secara bising ke. Aku boleh pilih kalau masa kecil. Tapi masa besar ni, kalau kau pilih jadi macam tu, kau akan dijudge sebagai seorang yang sombong, sebagai seorang yang tak banyak cakap, sebagai seorang yang tak peramah. Tapi nak buat macam mana kan, diri aku ni dah macam ni. Aku rasa tak ni lah. Aku rasa tak best lah bila dah besar ni kan. Tapi nak tak nak, aku kena juga hadap, and aku kena juga keluar daripada diri aku ni kan. Takkanlah sampai bila-bila aku nak kena berdiam diri, nak kena jadi pemalu kan. Tapi tu lah. Kalau korang rasa macam mana? Korang yang introvert, ni yang khas kepada introvert lah. Sebab aku ni, kategori aku lebih kepada, bukan introvert lagi lah. Aku rasa aku extremely introvert. Aku macam, kalau dalam sebulan tu, kuota untuk aku berjumpa dengan orang adalah 2 orang je. Sebab tu, aku extremely introvert. Aku tak tahu kenapa tu sepanjang dewasa ni. Tapi aku
Tak boleh jadi macam ni. Aku kena bersosial juga. Tapi sepanjang aku memaksa untuk bersosial pun, aku jadi rasa macam overwhelmed. So bermakna badan aku sendiri yang tak suka, diri aku sendiri yang tak suka. Bukan aku nak ikut cakap hati aku yang betul-betul aku tak suka untuk bersosial dengan ramai orang, tapi diri aku yang tak suka untuk bersosial. So nak buat macam mana kan? Tapi tu lah, nak tak nak aku kena keluar juga daripada comfort zone aku. And pengalaman korang yang introvert, pengalaman korang as raya macam mana? Aku boleh agak yang tak best sangat lah. Aku boleh agak lah, tapi aku tak tahulah korang punya pengalaman macam mana kan. Mungkin keluarga korang meriah and then kau pun meriah, tapi aku, macam aku cakap tadi lah, aku ni extremely introvert. Aku bukan introvert biasa-biasa tau. Sometimes ada orang cakap dia introvert, tapi bila aku tengok dia masa tengah bergaul dengan ramai-ramai, aku tengok dia orang bising je. Tapi dia orang claim dia orang introvert. Aku pelik juga. Kalau macam aku memang claim diri aku introvert, tapi dekat halayak ramai pun aku memang introvert. Aku memang duduk di penjuru belah bucu, yang belah-belah tajam tu, bukan belah-belah sebelum tajam tu, belah-belah tajam. Aku kalau boleh nak duduk situ. Aku punya extreme introvert tu. Tapi tu lah, aku paksa lah diri aku untuk keluar. And tu lah. And pada korang rasa adakah wajib untuk kita beraya? I mean, memanglah, of course, kita sebagai orang umat Islam, penduduk Malaysia pula tu kan, orang Melayu, of course lah kita kena sambut perayaan tu kan. Tapi aku ada berborak dengan kawan aku sebelum ni, yang kalau kawan aku cakap yang masa zaman Nabi berziarah ke rumah orang cuma untuk bertanya khabar dan juga untuk ajak orang ke masjid. Betulkan aku lah kalau aku silap. Tapi point aku sekarang ni is, perlu ke kita bersosial yang membuang masa? Contohnya berbual kosong, berbual pasal benda yang sama tiap-tiap tahun, berbual kosong. Aku macam dah ada mindset ni yang perbualan ni mesti dia paling maksimum pun 15 minit je lah. 15 ke 20 minit. Itu pun berbual pasal peningkatan hidup kan, macam mana update diri hidup, lepas tu macam mana progression hidup kita. And then selepas tu dia dah mengarut-ngarut je sebenarnya. Dia dah cerita pasal orang, dah start kita nak mengutuk, dah start kita nak berborak kosong. Faham tak? So kalau berziarah ni kan dia macam lama kan. Lagi-lagi kalau kita berziarah kampung yang betul-betul dekat dengan kita kan. So kita mesti spend time, masa yang lama. So aku agak lately ni aku agak rasa benda tu macam agak buang masa lah. Sorry aku cakap. Tapi bukanlah aku cakap buang masa ni as a benda buruk. Aku nak yang masa tu diisi dengan benda-benda yang produktif lah. Sebagai contoh, aku tak ada contoh. Tapi tu lah, point aku sekarang ni, yang zaman Nabi punya tu, yang dulu-dulu tu, diorang berziarah, bertanya khabar macam mana hidup dan ajak diorang pergi masjid. Faham tak? And aku ada borak juga dengan kawan aku. Ni betulkan aku lah kalau aku silap. Nabi berziarah dekat rumah orang, Nabi tak masuk pun rumah. Faham tak? Dia just bercakap dekat hadapan rumah and then gerak lah.
Macam tu sekali. Tapi masyarakat kita sekarang ni, aku bukan nak condemn, tapi ya, aku harap korang faham lah dengan apa yang aku nak cakap ni. Yang masyarakat kita sekarang ni, of course lah, ni since daripada dulu lah, bukan sekarang je kan. Kita kan kalau nak berziarah saudara mara, kena masa yang lama, kena duduk dalam rumah, kena berborak, kena berbual. Benda tu yang aku kurang senang lah. As aku yang introvert ni, bukan introvert, aku yang seorang yang extremely introvert ni, memang aku rasa kurang senang lah pasal benda tu. Tapi nak tak nak aku kena hadap lah juga kan. Ini dah budaya kita, masyarakat kita. So nak tak nak hadap je lah. Tapi tu lah aku macam ni aku mengimpikan yang aku nakkan sosial raya ni is benda yang singkat dan padat. Itu je maksud aku. Bukannya aku tak nak merapatkan silaturahim. Of course aku nak kan, tapi cara untuk merapatkan silaturahim tu aku nak singkat, padat dan berkualiti. Aku agak tak berminat yang panjang-panjang melewe-lewe kan. Aku tak suka lah macam tu. So maybe itu je kot apa yang aku nak cakap. Dah tinggal berapa minit lah ni. So terima kasih sebab dah tonton sampai habis. Aku harap korang dapat manfaat daripada podcast aku ni. Value yang aku nak sampaikan yang first tadi, aku dah lupa lah. Apa yang first tadi? Jangan terlalu tengok kehidupan orang lah. Kita kena jadikan pencapaian orang tu adalah titik perubahan kita, titik lonjakan kita untuk kita berjaya. Lebih daripada diorang, insya-Allah. Bukan kita nak lebih, tapi yelah, berjaya ni bagus kan, benda yang bagus. So why not kita berjaya? So value aku yang nombor 2 tadi is aku nak yang proses merapatkan silaturahim antara kita ni adalah proses yang singkat dan padat. Bukannya terlalu nak berbual kosong and others lah. Korang pun tahu kan. So aku harap ianya bermanfaat untuk korang. Jangan lupa tengok video aku yang akan datang, insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.